Ramai dah meninggal. Kadang-kadang bangun lepas subuh kan, termenung. Bila aku pula ni? Kita ada penyakit kan? Bila aku pula ni? Kawan-kawan ramai dah meninggal dah. Kan? Atau bukan takut pasal mati. Takut apa aku nak bawa bila bertemu dengan Allah. Tu yang takut tu kan? Apa aku nak bawa ni? Bekal aku ni, watazawwadu fa inna khairu zadi taqwa tu ada tak kan? Bekal apa aku bawa ni? Aku takut aku ceramah aja, aku tak ada amalan yang aku nak bawa. Oh takut lah tuan-tuan. Ayah semua 86. Zikir ni sampai buat tasbih jadi kecil. Ganti selalu. Tu pun dia kata, ish, ada orang boleh masuk syurga tak? Oh, tu dia sebut tu. Mak saya meninggal dah 5 tahun dah. Tiap-tiap hari baca 3 juzuk Al-Quran. 3 juzuk. Kan? Tu pun doa, ya Allah, bagi aku mati hari Jumaat. Minta mati hari Jumaat. Minta mati hari Jumaat. Sampai mak saya ada 5 penyakit. Dialisis, buat pinggang, darah tinggi, jantung, lepas tu kencing manis, lepas tu cirrhosis, apa tu yang gatal tu kan. 5 penyakit. Doktor bagi masa dalam masa 6 bulan. Dia baca sehari 3 juzuk. Ni doa ni, ya Allah, bagi mati hari Jumaat. Saya duduk dengar pagi tu, saya tanya, ya mak, kenapa doa mati hari Jumaat? Dia kata kalau mati Jumaat tak kena seksa kubur. Saya kata, mak nak takut apa? Kami semua ni ustaz-ustaz semua. Dia kata, hampa masa hidup minta doa aku, dia kata. mati belum tentu, dia kata. Tengok, dia kata doa kami doa mak. Doa, dia kata hang sibuk dengan anak, dengan bini, lupa aku. Tapi kalau aku mati hari Jumaat, aku jamin tak kena seksa kubur. Rupanya mati semua hari Jumaat, tuan-tuan. Seperti mana dia minta. Sebab tu tuan-tuan, sembahyang kita ni, kita nak khusyuk. Bila kita baca Fatihah, seperti bercakap di hadapan Allah.